صلى الله على محمد صلى الله عليه. Selepas kita mengetahui bagaimana kesakitan Rasulullah SAW dan sakratul mautnya, baik juga disebutkan detik-detik sakratul maut sebahagian Nabi dan Rasul-Rasul Allah yang lain. Diceritakan malaikat Israel atau juga dikenali sebagai malaikat maut menemui Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai Abul Anbiya atau bapa para nabi dan Khalilullah, yakni kekasih Allah. Ketika mahu mencabut nyawa baginda, Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada Israel, "Wahai malaikat, apakah kamu menemukan seorang kekasih mencabut roh kekasihnya?" Malaikat Israel kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memberitahu kata-kata Nabi Ibrahim alaihissalam kepadanya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepadanya, "Katakan kepadanya, Ibrahim, apakah engkau pernah melihat seorang kekasih benci bertemu kekasihnya?" Nabi Ibrahim memahami apa yang dikatakan Allah kepada Israel itu. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam segera baginda berkata, "Cabutlah nyawaku sekarang juga." Israel pun mencabut nyawa Nabi Ibrahim. Begitulah Nabi Ibrahim menerima ajalnya. Ia adalah perintah Allah kepada semua manusia yang harus dilaksanakan. Diceritakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berwahyu kepada Nabi Ibrahim, "Wahai kekasihku, bagaimana kamu merasakan kematian?" Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, "Seperti daging panggang di atas api, dan di atasnya diletakkan bulu basah, lalu menariknya." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai Ibrahim, aku Allah sudah meringankan kamu menghadapi sakratul maut." Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mengetahui bagaimana rasanya ketika nyawa dicabut, baginda berharap untuk tidak melaluinya. Tetapi selepas diberitahu baginda tetap akan wafat dan kematian adalah satu-satunya jalan bertemu Allah, Nabi Ibrahim serta merta memerintahkan Israel segera mencabut nyawanya. Oleh kerana ingin bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menjamin baginda kekal di syurga, Nabi Ibrahim tidak merasa tersiksa saat menghadapi sakratul maut.